mak dia bagi barang kemas dekat adik-beradik lain. Tapi tak tahulah adik-beradik dia. Tapi kalau dah meninggal mak dia, barang tu dikira faraid juga ke Ustaz? Mak dia dah bagi dah. Tak apalah. Mak Hak dia lah kan. Bagi masa hidup. Ya. Kalau barang mak, saya suruh mak saya bagi masa mak saya betul. Sebab tu kena habang siap-siap. Sebab tu kena habang siap-siap. Sebab tu kebanyakan Tok Wan kalau perasan nenek-nenek dia akan bagi kat cucu. Kan cucu-cucu perempuan, baby kan dia dah bagi. Nah, ni gelang cek dia bagi. Maksudnya kalau jenis mak yang nanti mama tak ada baru ambil tu, tapi kena ada saksi kan? Kalau mama tak ada baru ambil, memang betul lah itu dah jadi harta pusaka lah. Tapi tak, ni dia memang turun, memang nak bagi A dengan B contoh. Dia kena tulis. Kena tulis. Kalau ada saksi boleh, tapi kena bertulis lagi bagus. Ada bukti lah. Jadi kalau mak dah bagi dekat adik-beradik, mah dia gelang. Dia contoh mak kita ada 5 gelang. Ada 5 anak perempuan. Dia dah bagi seorang 1. Tu kira dah bagi dah. Hak tu tak termasuk dalam faraid dah. Sebab tu hebah, dia panggil hebah. Dia dah bagi hadiah dah. Okey, jom abang. Okey.